Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Syazana binti Abdul Rauf daripada Bahasa Melayu 4. Mobiliti sosial dan perubahan pendidikan. Pengenalan. Mobiliti sosial bermaksud pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Mobiliti sosial adalah satu proses kedudukan pergerakan seseorang atau sesuatu kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam sesebuah masyarakat. Perubahan ini berlaku antara generasi dan juga secara intergenerasi. Perubahan dalam pendidikan semasa. Pendidikan di Malaysia sedang melalui pelbagai perubahan dinamik yang mencerminkan usaha kenegara untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menyesuaikan diri dalam keperluan abad yang ke-21. Sistem pendidikan di Malaysia juga mengalami peralihan dari penekanan tradisional terhadap prestasi akademik semata-mata kepada pembangunan holistik pelajar yang merangkumi aspek intelektual, emosi, sosial dan nilai-nilai murni. Kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial. Perubahan dalam sistem pendidikan Malaysia sejak sedekat yang lalu telah membawa pelbagai kesan terhadap mobiliti sosial dalam kalangan masyarakat. Mobiliti sosial merujuk kepada keupayaan individu atau keluarga untuk meningkatkan taraf sosial ekonomi mereka melalui peluang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Pendidikan dilihat sebagai satu saluran penting dalam memecahkan kitaran kemiskinan dan membina kehidupan yang lebih baik. Namun begitu, perubahan dalam sistem pendidikan mempunyai kedua-dua kesan, positif dan negatif yang wajar diperhalusi dengan teliti. Kesan positif. Kesan positif yang pertama ialah peluang pendidikan yang lebih meluas. Peluang pendidikan yang lebih meluas merujuk kepada usaha-usaha yang dilakukan untuk memastikan pelajar dari pelbagai kawasan termasuk kawasan luar bandar dapat mengakses pendidikan yang setara. Penggunaan teknologi digital dalam pendidikan seperti platform pembelajaran dalam talian memberi peluang kepada pelajar untuk mengakses bahan pembelajaran yang sama seperti di bandar, mengurangkan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. Bukti dan sokongan untuk kesan positif ini iaitu D5, Digital Education Learning Interactive Malaysia menyediakan platform pembelajaran dalam talian yang memberi peluang kepada pelajar luar bandar mengakses bahan pembelajaran yang sama seperti di bandar. Statistik KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan penggunaan pembelajaran digital dapat meningkatkan sebanyak 300% semasa pandemik COVID-19 yang membuktikan keberkesanan platform seperti D5 dan Google Classroom dalam memperluaskan capaian pendidikan ke kawasan yang terpencil. Ini membolehkan pelajar dari pelbagai latar belakang mengakses pendidikan berkualiti tanpa mengira lokasi. Alternatif. Yang pertama iaitu modul bercetak. Bagi kawasan yang masih menghadapi masalah capaian internet yang rendah, penggunaan modul bercetak dan buku teks sebagai pengganti sumber digital boleh diperkenalkan. Sekolah boleh membekalkan pelajar dengan buku-buku pembelajaran yang terperinci dan lengkap yang boleh diakses secara offline. Ini memberi ruang untuk pembelajaran berterusan walaupun tanpa internet. Alternatif yang kedua iaitu TV Pendidikan. TV Pendidikan Malaysia merupakan satu alternatif untuk menyampaikan pendidikan melalui televisyen. Ini sangat berguna
untuk pelajar di luar bandar yang mungkin tidak mempunyai akses internet tetapi menonton program pembelajaran di televisyen mereka. Program seperti ini memberi peluang untuk pelajar terus mendapatkan maklumat dan pembelajaran. Ramalan akibat pengurangan jurang pengetahuan. Jika teknologi digital digunakan secara meluas, pelajar luar bandar yang sebelum ini kekurangan akses akan dapat mengikuti pembelajaran yang setara dengan pelajar bandar, membantu mengurangkan jurang pengetahuan antara mereka. Mobiliti sosial juga. Dengan lebih banyak peluang untuk belajar melalui digital, pelajar dari kawasan luar bandar boleh memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang meningkatkan peluang mereka dalam pasaran pekerjaan. Ini akan membuka lebih banyak peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka, memberi mereka peluang untuk bergerak ke arah mobiliti sosial yang lebih baik. Kesan positif yang kedua, pendidikan teknikal dan vocational TVET diperkasakan. Pendidikan teknikal dan vocational TVET juga memainkan peranan besar dalam mobiliti sosial. Pendidikan kemahiran memberi pelajar peluang untuk memasuki pasaran kerja dengan kemahiran yang sangat diperlukan dalam industri. Tidak semua pelajar berminat atau berjaya dalam pendidikan akademik tradisional. Dan oleh itu, TVET menawarkan laluan alternatif yang lebih relevan dengan keperluan industri. Bukti dan sokongan. Dasar pendidikan TVET, negara menekankan pendidikan kemahiran sebagai alternatif kepada pengajian akademik, memberi peluang kepada pelajar memilih bidang kemahiran dengan pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang baik. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) memberikan pengiktirafan kemahiran yang meningkatkan daya saing haruan TVET. Program pembiayaan TVET seperti beasiswa dan pinjaman juga membantu pelajar B40 melanjutkan pengajian tanpa kekangan kewangan. Alternatif yang boleh diambil: latihan kemahiran industri selain daripada TVET, latihan kemahiran industri yang ditawarkan oleh syarikat besar dan pusat latihan swasta memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengalaman praktikal yang dihargai oleh majikan, kerjasama dan dengan syarikat. Latihan berasaskan tempat kerja melalui kerjasama dengan syarikat swasta membolehkan pelajar memperoleh kemahiran praktikal dan memperkukuhkan kebolehpasaran mereka di pasaran pekerjaan. Ramalan akibat peningkatan peluang pekerjaan untuk pelajar B40. Pelajar daripada golongan B40 ini dapat memilih laluan TVET yang memberi peluang untuk bekerja dalam bidang kemahiran yang sangat permintaan tinggi. Ini memberi mereka peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang stabil dan memperbaiki taraf hidup mereka. Seterusnya, mobiliti sosial. Pendidikan TVET memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan taraf hidup mereka tanpa perlu melalui pendidikan akademik. Dengan memperoleh kemahiran yang diiktiraf oleh industri, pelajar dapat meningkatkan kebolehpasaran mereka, membuka jalan untuk mobiliti sosial yang lebih tinggi. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada kesan negatif. Kesan negatif yang pertama iaitu jurang digital antara bandar dan luar bandar. Jurang digital merujuk kepada perbezaan dalam akses dan penggunaan teknologi, terutamanya internet dan peralatan digital yang mempengaruhi pelajar, pekerja dan masyarakat di kawasan bandar dan luar bandar.
jurang ini boleh mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan dan kualiti hidup secara keseluruhan. Di Malaysia, jurang digital antara bandar dan luar bandar masih wujud walaupun terdapat usaha-usaha untuk memperbaikinya. Bukti dan sokongan. Statistik MCMC menunjukkan bahawa hanya 52% kawasan luar bandar di Malaysia mempunyai akses internet yang stabil dan pantas, menyebabkan pelajar di luar bandar berdepan kesukaran mengakses pembelajaran dalam talian yang semakin menjadi norma. Laporan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia juga menunjukkan bahawa jurang digital menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses kepada bahan pembelajaran digital yang memperbesarkan lagi ketidaksamaan dalam pendidikan di Malaysia. Seterusnya adalah alternatif yang boleh diambil. Pusat pembelajaran komuniti yang dilengkapi dengan kemudahan Wi-Fi, komputer riba dan sumber pendidikan lain boleh diwujudkan, terutamanya di kawasan luar bandar. Pusat ini boleh berfungsi sebagai tempat untuk pelajar luar bandar mendapat akses kepada pembelajaran dalam talian dan pelbagai alat pendidikan digital. Keberadaan pusat ini boleh merapatkan jurang digital, memberi peluang yang lebih adil untuk pelajar luar bandar. Perpustakaan bergerak yang menyediakan modul pembelajaran offline juga boleh menjadi alternatif penting di kawasan yang masih tiada akses internet. Perpustakaan bergerak ini boleh dilengkapi dengan bahan pembelajaran yang boleh dimuat turun dan digunakan oleh pelajar secara offline. Ini akan memberi peluang kepada pelajar luar bandar untuk meneruskan pembelajaran tanpa bergantung sepenuhnya kepada sambungan internet yang stabil. Ramalan akibat. Jika jurang digital ini tidak ditandangi dengan segera, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar akan terus melebar. Pelajar luar bandar yang kurang akses kepada pembelajaran dalam talian atau bahan digital akan tertinggal dalam persaingan untuk memasuki universiti dan mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran dalam pasaran pekerjaan yang semakin kompetitif. Mobiliti sosial golongan luar bandar akan terus terbantul kerana mereka akan kekal terpinggir dalam peluang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Tanpa akses yang setara kepada teknologi, golongan ini mungkin akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan dan sukar untuk mengubah nasib hidup mereka. Kesan negatif yang kedua iaitu tekanan terhadap prestasi akademik yang tinggi. Tekanan terhadap prestasi akademik yang tinggi merupakan cabaran yang semakin dirasai oleh pelajar di banyak negara, termasuklah Malaysia. Tekanan ini muncul sebagai hasil daripada harapan yang tinggi daripada ibu bapa, guru dan masyarakat untuk mencapai pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan dan bidang akademik. Walaupun pencapaian akademik yang tinggi sering dianggap sebagai indikator kejayaan, tekanan yang berlebihan boleh memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan mental dan emosi pelajar. Bukti dan sokongan. Sistem pendidikan Malaysia yang terlalu memberi penekanan kepada peperiksaan menyebabkan pelajar sering berdepan dengan tekanan mental dan kerisauan yang tinggi untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Kajian oleh Universiti Malaya UM menunjukkan bahawa pelajar yang tidak cemerlang dalam peperiksaan sering merasa terpinggir dan tidak dihargai, yang memberikan kesan negatif terhadap perkembangan diri mereka. Alternatif.
mengubah kurikulum pendidikan untuk memberi penekanan kepada penilaian holistik yang mengukur bukan sahaja kejayaan dalam peperiksaan tetapi juga kemahiran insaniah, sasiah dan keupayaan dalam aktiviti core kurikulum. Kurikulum yang lebih seimbang ini boleh membantu mengurangkan tekanan terhadap pelajar kerana mereka akan diberi ruang untuk menunjukkan bakat mereka dalam pelbagai bidang selain akademik. Sokongan mentor dan kaunseling yang lebih banyak perlu disediakan di sekolah untuk membantu pelajar yang mengalami tekanan mental akibat sistem pendidikan yang terlalu menekankan pencapaian akademik semata-mata. Ini termasuk memberi kaunseling untuk mengatasi kecemasan dan menyediakan strategi pengurusan stres yang efektif bagi pelajar. Ramalan akibat pelajar yang tidak berjaya dalam peperiksaan sering kali terpinggir dalam pasaran pekerjaan. Mereka yang gagal dalam mencapai keputusan akademik tinggi mungkin merasakan bahawa mereka tidak layak untuk peluang pekerjaan yang lebih baik. Hal ini akan mengurangkan peluang kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Dalam jangka masa yang panjang, golongan ini mungkin terperangkap dalam lingkaran kemiskinan kerana mereka tidak mempunyai kemahiran tambahan atau pendidikan formal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tanpa perubahan dalam sistem pendidikan, mobiliti sosial mereka tidak akan cemerlang dan akan semakin terbatas. Cabaran utama yang pertama iaitu pengaruh status sosioekonomi keluarga. Status sosioekonomi keluarga masih menjadi cabaran utama dalam menentukan peluang pendidikan dan perkembangan masa depan pelajar. Anak-anak daripada keluarga berpendapatan rendah sering kali terpaksa menghadapi cabaran seperti kekurangan sumber pendidikan seperti buku, akses kepada teknologi, ataupun ada sesetengah daripada mereka yang perlu bekerja sambilan, yang mana telah menyebabkan kekurangan masa dan tenaga yang membuatkan mereka tertinggal dalam pendidikan. Bukti dan sokongan. Kekurangan akses dan sumber pendidikan. Pelajar daripada keluarga miskin sering kekurangan bahan pendidikan seperti buku dan teknologi. Kajian ini menunjukkan mereka mempunyai peluang yang lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang mana keluarga daripada golongan yang miskin ini tidak mampu untuk membeli teknologi seperti laptop untuk memudahkan lebih pencarian maklumat untuk pembelajaran. Bukan itu sahaja, banyak pelajar terpaksa bekerja sambilan untuk membantu keluarga mereka yang telah menyebabkan kekurangan masa untuk belajar. Di Malaysia, 20% pelajar bekerja sambilan yang telah menjadi halangan kepada prestasi akademik mereka. Mereka banyak menghabiskan masa bekerja sambilan untuk mencari keuangan untuk mengukuhkan pendapatan mereka yang telah menyebabkan mereka tiada masa untuk belajar. Cadangan. Yang pertama iaitu bantuan kewangan. Program seperti beasiswa dan bantuan kewangan dapat mengurangkan beban keluarga dan meningkatkan peluang pendidikan. Sebagai contoh, pinjaman perbandangan tabungan pendidikan tinggi nasional iaitu PTPTN, Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Akses teknologi. Menyediakan akses kepada komputer dan internet, terutama di kawasan luar bandar, membantu pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran digital. Program komuniti, intervensi yang melibatkan masyarakat seperti program pembelajaran selepas sekolah dapat meningkatkan sokongan akademik. Pelibatan ibu bapa. Melibatkan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak boleh meningkatkan sokongan mereka walaupun mereka sibuk.
Ramalan akibat kekurangan akses dan sumber pendidikan. Anak-anak daripada keluarga miskin sering kekurangan bahan pendidikan dan sokongan yang diperlukan untuk berjaya dalam pendidikan, yang menghalang mereka daripada mencapai potensi penuh. Peluang pekerjaan yang terhad. Kerja sambilan yang terpaksa dilakukan oleh pelajar dari keluarga miskin mengurangkan masa dan tenaga untuk belajar, menjadikan peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan atau memperoleh pekerjaan yang lebih baik terbatas. Peningkatan ketidakstabilan sosial. Jika tidak ditandai, pengaruh status sosio-ekonomi keluarga akan membesarkan jurang antara golongan kaya dan miskin, menghalang mobiliti sosial dan meningkatkan ketidaksamaan dalam masyarakat. Cabaran yang seterusnya iaitu kualiti pendidikan yang tidak konsisten. Sistem pendidikan di beberapa tempat mungkin tidak menyediakan pendidikan yang mencukupi dan berkualiti. Ini termasuk kekurangan guru yang terlatih, kemudahan pendidikan yang kurang dan kurikulum yang tidak relevan dengan keperluan pasaran kerja masa depan. Pelajar tidak mendapat pendidikan yang berkualiti mungkin sukar untuk bergerak ke arah peluang pekerjaan yang lebih baik, menghalang mobiliti sosial mereka. Bukti dan sokongan perbezaan kualiti sekolah. Kajian oleh UNESCO menunjukkan bahawa terdapat jurang yang ketara dalam kualiti sekolah antara kawasan bandar dan luar bandar. Sekolah-sekolah di kawasan luar bandar sering kekurangan kemudahan asas, guru terlatih dan bahan pembelajaran yang mencukupi. Ini memberi kesan negatif terhadap pencapaian akademik pelajar. Kekurangan guru terlatih. Mengikut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia, kawasan luar bandar sering mengalami kekurangan guru terlatih yang mengurangkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pelajar yang menerima pengajaran daripada guru yang kurang berkelayakan mungkin tidak dapat mencapai prestasi yang setinggi pelajar di sekolah dengan guru yang terlatih. Cadangan peningkatan infrastruktur dan sumber pendidikan. Menyediakan lebih banyak kemudahan pendidikan seperti komputer, akses internet dan pustakaan yang lengkap di sekolah-sekolah luar bandar adalah penting. Ini boleh dilakukan melalui kerjasama dengan sektor swasta atau melalui insentif kerajaan untuk membiayai sekolah-sekolah di kawasan miskin. Pembangunan kurikulum yang fleksibel dan relevan, menyesuaikan kurikulum dengan keperluan semasa, termasuk peningkatan terhadap kemahiran teknologi dan pendidikan vokasional, dapat membantu memastikan pelajar di kawasan luar bandar atau kawasan miskin memiliki peluang yang setara untuk berjaya dalam pasaran kerja. Seterusnya ialah ramalan akibat peningkatan keciciran akademik. Sekiranya kualiti pendidikan tidak dipertingkatkan, kadar keciciran pelajar, terutamanya di kawasan luar bandar atau miskin, akan terus meningkat. Pelajar yang tidak mendapat pendidikan berkualiti mungkin gagal untuk menamatkan pendidikan mereka, mengurangkan peluang mobiliti sosial mereka. Ketidaksamaan pendidikan yang meningkat. Jika kualiti pendidikan terus tidak konsisten, jurang antara pelajar dari keluarga kaya dan miskin akan semakin melebar. Pelajar dari keluarga miskin atau kawasan luar bandar akan terus terpinggir, menghalang mereka daripada mengejar peluang ekonomi yang lebih baik. Kesimpulannya, perubahan pendidikan semasa boleh meningkatkan mobiliti sosial jika akses dan kualiti pendidikan ditingkatkan melalui bantuan kewangan, sokongan teknologi dan program komunikatif. Namun jika cabaran seperti ketidaksamaan asas dan beban kerja sambilan tidak ditandai, peluang mobiliti sosial akan terbatas. Mengukuhkan ketidaksamaan sosial.
penyelesaian fokuskan kepada golongan miskin diperlukan untuk memastikan peluang pendidikan yang setara. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan daripada saya.